Saya Yus Afidi bin Yusuf, selaku Timbalan Pengurusi Kampung Tohah. Di hari ini pihak Muslim Malaysia ada ziarah di Kampung Tohah lah. Seramai 10 orang layak menerima Muslim. Ini hadirnya Muslim ni beri sumbangan kepada rakyat Kampung Tohah. Alhamdulillah. Baik rakyat Kampung Tohah tu ringanlah sikit. Allah. Sini tandah ni lagi ni. Tanah je ni betul. Tanah. Allah. Tandah tak ada. So ya. Duk, tandah. Ni tandah dia ni. Jadi mak long, jadi mak long duduk rumah. So gana. Atau ni rumah mak long kau. Hoi buat lah we bitis so orang beli jokong orang we tengah ni. Kami tu orang jokong ni. Banyak orang we pada beli. Iyalah. Maknanya mak long lah bilik tak ada. Masuk sini tidur sini belakang. Tu masak dah alik tu. Dapur. Merokok dapur. Tidur situ. Lembek pun tak ada. Tidak terlatar kita. Ada lembek ada tu kasi tu hak we nak buka tak boleh diri susah. Lepas tu kalau banjir maknanya nak nyepan tak boleh sakit bahu. Kalau banjir kat mana air ni? Ni. Cakap betul. Maknanya selai habis lah dalam rumah ni. Habis lah. Ni mak long. Malah bilik air tak ada. Mandi mana? Tu bawa ni bocor tu bocor dah ada baik kan? Ni. Itu mandi. Air mahal ni. Okey. Tu air apa ambil mana? Ambil paip tu lah. Itu tu botol dah. Botol-botol. Depan dia orang botol pergi tak botol. Situ ambil mayat sini dah. Ayuh. Sini ada. Ambil emas yang pusing lah. Cara ikut dia lah. Tandah apa? Pinjai ya? Dah tanah tu lah. Tu dah ada semua. Tu lah. Ni? Tu tanah lah. Alhamdulillah kita dah berjaya menyantuni dan membantu seramai 10 keluarga di Kampung Tok Has Kuala Besut ini. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan sumbangan anda mungkin misi kami di Muslim Malaysia ini tidak dapat dijalankan. Jadi teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hambanya di dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekali saja pada saya, assalamualaikum dan terima kasih.